Satu pintu rezeki yang Allah tutup, Allah buka lagi 10. Hai, Assalamualaikum semua. Hai, Waalaikumsalam Tash. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat, makin bulat nampaknya. Ya ke bulat? Kurus Ya. Jadi dah complete vaksin ni, agaknya Tashyong kita dah pergi mana? Alhamdulillah so far nak kata merantau jauh tu tak adalah. Kita takut sis. Tapi kita habiskan syuting yang hari tu tergendala separuh jalan. Kemudian baru habis, kita baru wrap last week. Kemudian untuk bahagian side business, kita adalah pergi ke bahagian selatan dan juga pantai timur untuk kita buat service dan juga like macam restock for our team like that. Macam tu. Okey, jadi mungkin Tash sendiri boleh kongsikan sedikit lah tentang bisnes, macam mana keadaan bisnes dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah sejujurnya lah kan, kalau ikutkan sebelum PKP, sebab PKP pada tahun first time yang 18 March tu kan kita unexpected tiba-tiba PKP kan. Waktu tu memang kita dah lah baru nak berjinak-jinak dalam bisnes waktu tu. Dah lah banyak gagal, tergolek, dah terguling semua ada kan. Jadi tiba-tiba PKP. So seminggu Tash duduk rumah tengok Netflix je, bukan sebab nak santai-santai, tak. Tapi dia nak hilangkan stres sebab I got depression and anxiety tu kan. So dia tak nak fikir sangat, dia rasa macam kalau duk fikir tu alamak nak buat apa ni, lingkup lah hidup, syuting tak boleh, apa tak boleh. Sebab masa the moment 18 hari bulan tu memang 2 hari I baru habis syuting. And then lepas tu dah tak boleh syuting lah kan. Lepas tu kita started to buat business, and surprisingly bila kita pergi kelas lah semua kan, kita upgrade knowledge. Business Alhamdulillah yang membuatkan I still alive. I still alive until today, can survive. You know what I'm saying? Terkejut, dia unexpected sebab macam pemikiran Tash masa kita sebagai anak seni ni, kita tak fikir benda lain sangat actually. Sebab macam Tash bukan naik sebagai influencers. Macam influencers maksudnya yang Insta famous semua tu kan, diorang dah started buat live, diorang buat content. So kita tak terdedah ke arah itu. Jadi kita ke arah shooting on screen. Okay, ada shooting, baca skrip, fokus watak dan sebagainya. Tak fikir dah business ke apa ke. Tapi bila kejadian seperti ini ni membuka mata kita untuk kita prepare for the worst. Ayat prepare for the worst tu lah muncul waktu tu sampailah ke sekarang. So kalau bila orang kata tak takut ke kan, macam dalam keadaan sekarang tiba-tiba tak boleh syuting lah hari tu, tiba-tiba di orang kata batalkan. Memang ada ramai syuting separuh jalan, tak boleh nak shoot, and then ada yang dah shoot dah kena cancel pula. Macam-macam lah kejadian. Waktu tu membuatkan Tash banyak realise yang sebenarnya satu pintu rezeki yang Allah tutup, Allah buka lagi 10 sebenarnya. Allah nak lead kita kepada buatlah bisnes kan. Apalah yang nak ditakutkan sangat. Sebab dulu zaman kita macam Tash lah, jadi anak sini, bila kita buat bisnes tu malu sebenarnya. Macam orang kata, kau berniaga ke sekarang? So skeptical mindset kita kalau berniaga tu, jual produk semua kan, dah macam salesman. So kita rasa macam segannya, tak ada confident. In fact, bila kita ada knowledge yang betul, baru kita sedar lah bukanlah macam tu. Sebenarnya adik kita ada pilihan cara macam mana yang kita nak pamerkan ataupun introduce diri kita dalam bidang sebagai usahawan tu macam mana. At the same time kita sebagai anak seni macam mana kita nak blend in kan dia. Dia macam tu.